Dia punya dahsyat lah. Dari depression, tak mau keluar rumah, minum arak memanjang, semua tu lega. Sampai terlebih aktif pula. Dia sampai panjat Everest dengan pakai short lah. Kasut pun tak ada. Maling gunung yang paling champion kat sana pun tak buat. Pernah juga hentam berenang dalam tasik yang beku. Orang biasa macam kita ni, kalau terjun je, terus jadi air Malaysia. Kejung. Dia hentam berenang, buang 50 meter. Masalah bila tiba-tiba jadi power sangat ni, dia nak overclaim. Dia macam segala kopi, suplemen yang boleh bagi hilang kanser 3 serangkai tu lah. Yang duk pemohong duit mak ayah kita dengan iklan AI tu. Wim Hof pun sama. Breathing practice yang dia amal tu bukan 100% dia punya pun. Geng Sami atas Himalaya berkurun dah duk pakai. Tidak hantar heran macam mana suhu negatif atas tu. Mereka relax pakai baju sehelai sepinggan. Bagusnya si Wim Hof ni, dia akur dan tahu dekat mana salah dia. Lepas daripada tu, dia panggil geng saintis main sukat betul-betul. Kali ni betul-betul kau punya. Dia pun pernah suntik bakteria dekat dia. Orang normal akan terus demam, sakit kepala semua. Dia tepih dengan pernafasannya. Dia train pula kat budak dah. Dia pun cucuk bakteria. Pun sama juga. Kebal.